Suasana di hadapan pusat beli belah Globe Sixto, Jalan Tuanku Abdul Rahman, Kuala Lumpur pada tanggal 2 Mac 1988 agak tenang kerana para peniaga baru membuka perniagaan masing-masing. Namun tiada siapa menyangka sekumpulan anggota pasukan F, cawangan khas E3 M Bukit Aman, termasuk Inspektor Wong Keng Hong sedang bersiap sedia di situ bagi menjalankan satu operasi sulit untuk menawan musuh negara. Segalanya perlu berjalan seperti dirancang kerana musuh yang akan ditawan bukannya penjenayah biasa, tetapi merupakan Ketua Unit Penggempur ke-6 Parti Komunis Melaya PKM Chong Cho. Keng Hong dan rakan-rakannya diarah untuk menawan hidup-hidup pengganas komunis yang sangat dikehendaki pasukan keselamatan itu, dan misi tersebut perlu dilakukan sehingga berjaya. Segala pergerakan hari itu dirancang dengan teliti kerana jika tersilap langkah sudah pasti akan ada pertumpahan darah dan kekecohan. Tambahan pula, lokasi operasi adalah di tempat awam, maka menjadi tanggungjawab pasukan kami agar orang ramai yang berada di kawasan terbabit tidak menyedari apa yang akan berlaku bagi mengelakkan kekecohan dan perkara tidak diingini. Dikenali sebagai Op Talung, operasi ini memerlukan beliau dan dua rakan setugas, Konstebel Detektif Ku Syariman Ku Hashim dan Konstebel Detektif Ahmad Tajuddin Ishak, menaiki kereta mengekori Chong Cho dari Ceras menuju ke ibu negara. Ujarnya ketika itu Chong Cho yang bersama orang kanannya, Yong Nam, sama sekali tidak menyedari mereka diintip dan diekori pasukan F. Chong Cho menaiki sebuah kereta yang dipandu seorang tali barut komunis. Telah berhenti di hadapan Globe Sixto untuk menuju ke kedai buku. Sebaik sahaja pemandu mereka keluar dari kereta tanpa berlengah, dua kenderaan yang dinaiki anggota pasukan F terus menghampiri kereta mereka sebelum saya dan beberapa rakan keluar memberkas kedua-duanya cerita anak kelahiran Perak ini. Menurut Keng Hong, antara pengalaman yang paling diingati sepanjang operasi itu adalah ketika dia memegang Chong Cho dan merentapnya keluar daripada kenderaan dinaikinya untuk dibawa masuk ke dalam sebuah van tanpa disedari orang ramai. Walaupun ketika itu nyawa saya terdedah dengan bahaya kerana musuh membawa senjata, saya bersyukur kerana operasi itu dapat dilakukan tanpa sebarang kecederaan. Jika tersilap, sudah pasti nyawa saya melayang dan itu adalah pencapaian terbesar saya bersama pasukan F kerana berjaya memberkas ketua komunis paling berbahaya, katanya yang dianugerahkan Panglima Gagah Berani PGB atas kejayaan tersebut. Mengimbau kembali kenangan ketika menyertai polis Diraja Malaysia PDRM, bapa kepada 4 cahaya mata hasil perkahwinan dengan Wong Yen Moy, berkata ketika itu dia hanya berkelulusan MCE. Ujarnya beliau memohon jawatan pegawai polis pada tahun 1979 dan ditugaskan dalam pasukan polis hutan PPH pada tahun 1982 sebelum terpilih menyertai pasukan F pada 1988 sehingga 1991. Beliau kemudian ditukarkan ke cawangan khas Bukit Aman dan pernah bertugas di 2 ibu pejabat polis daerah di Perak sebagai pegawai penyiasat. Bagaimanapun pada tahun 1997 ketika berusia 40 tahun, saya memilih untuk bersara awal dalam PDRM. Namun pengalaman menentang dan menawan pengganas komunis bersama pasukan F tidak akan saya lupakan, katanya.